Betul lah. This is itik. Y. Ya. Y. Ini saya tak tahu. Ini saya tak tahu. Ini ba. Ba. Salah saya. Baca salah. Shin. Tak apa. Dia faham. Kita tak mau paksa. Ya tak, maksudnya huruf dia. Huruf shin. Huruf ha. Daripada ayat kursi terus. Ni ayat kursi tu, target dia ayat kursi. Dah berapa bulan nak kejar kan Ustaz? Ada masalah sikit. Masalah sikit. Rupanya hari ni Allah akan kat barakah dekat ni Bogor. Bogor dengan Habib. Ya, mesti ada sebab. Saya pun jangan datang hari ini tu tak. Ya, jadi asli Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saya dari Bogor. Saya buat live dekat Bogor, Bogor Indonesia. Saya bersama saya tetamu istimewa kita ialah Datin Sumitra. Kenalkan dia? Kenalkan dia. Hai. Hai semua. Salam berkenalan. Saya Datin Mira Sumitra Ramachandran dari Farmasi Everlife. Farmasi Everlife. Berapa cawangan? 2 cawangan. Di mana? Di Kedah. Di Kedah. Satu lagi? Dua-dua pun kat Kedah. Oh, dua-dua. Satu kat Kulim, satu kat Lunas, satu kat Sungai Kok. Okey. Apa yang kita nak mulakan pada petang ni adalah Datin berminat nak tahu macam mana dia boleh baca ayat kursi. Ya, Datin nak baca ayat kursi. So, saya untuk memenuhkan cita-cita Datin untuk baca ayat kursi, ya, saya kena ajar daripada asas. Tadi kita dah belajar huruf vokal. Huruf vokal cuba ulang lagi sikit. Datin. Huruf vokal. Bukan sana. Macam ni ya. Okey. Okey. Ni A. I. U. A. N. I. N. U. N. Okey, dah. Okey, lepas tu saya juga ajar vokal. Proporsional tadi. Proporsional huruf yang saya ajar 1 2 3 4 5. Ada 5 huruf. So sebelum saya nak masuk tajuk yang baru, suruh Datin gunakan. Silakan. Tunjuk. Huruf apa? N. Okey, betul. Betul. 2 titik atas tupai. Betul. T. T. Buah bawah bakul. Betul. B. Betul. Itik. Y. Y. Okey. Ya, orang itik. Okey. S. Tangan kat mana? Sikat. Ya, tangan. Okey. Itu saja kan? Ya. Sekarang kita sambung lagi sikit. Sikit lagi. Okey. Sekarang ni kita Rehat. sambung huruf ni pula. Ini satu titik. Sambung satu titik. Tadi nasi. Tapi dia ada bulat. Beza nasi dengan ni. Ni beza dia. Apa beza dia? Apa beza dia? Ini ada macam ni. Ada bulat. Ini. So, tiru je bulat. Ada bulat. Nampak tak? Ada bulat. Cuba tengok ini gambar apa? Filem. Filem. Filem orang nak ambil gambar kan? Mata ni. Filem. Filem. F. F. Filem. Kalau jangan tadi, ini nasi. Nasi. Ni filem. Okey, jauh sikit lah ni. Boleh nampak luar. Okey dah. Okey, teruskan. Yang ni pula. Tadi ini 3 titik, 3 mangkuk. Sikat. Bila ada 3 titik ni, cuba tengok gambar ni gambar apa? Ni gambar apa? Pak Haji ni buat apa? Halau ayam. Ya, halau ayam. Buat itu saja. Mangkuk 1 sama, mangkuk 1, mangkuk 2, mangkuk 3. Halau ayam kat mana? Bawah kan? Buat gini. Jadi lagu dia. Halau ayam show. Sama-sama 1 2. Halau ayam show. show. Ada tak orang halau ayam show? Ada. Tak ada. Mana orang halau ayam show? Tak ada. Dia macam ni.
Nampak? Oh, SY lah, show, SY. That's why show. Ni sikat S, So. ni SY. Show. Dan syukur. Kerja syukur macam mana? Syukur. SY. Ni SY lah. Show. Tadi S saja. Sikat dia ni. Kenapa ada Y? Ailio. Nampak Ailio? Rembesan Ailio tu, ni nampak? Ni titik Ailio ni. Show. Ya. Show. Kalau sebut sikat. Sikat. Mana keluar Ailio? Sikat. Sikat. Dia buat. Sikat. Tu. Tak dia Ailio. Dia nampak rembesan air. So ini Ailio. Ailio. SY. Lah, base. Last sekarang ni. 2 titik. Nampak ke? Saya dapat sikit. Okay. 2 titik ni sama juga mana tupai. Sama je. Apa beza dia? Apa beza? You jangan keliru dengan ni. Jangan Bulat. Bulat. So buat bulat. Film. Ada 2 titik, 2 bulat. 2. Okey. Gabung yang ni apa ni jadi tengah ni hantu ni jadi hantu lah Melayu kata. You kata ni tengah ni jadi apa? Ini kelengking, ini jari manis, ini jadi apa? Kalau Melayu kata jadi hantu. Saya pun cakap jadi hantu. Okey. Hantu ikut saya. Hantu bertemu hantu ikut. Hantu bertemu hantu. Okey, letak kat bawah. Cuba tengok gambar ni gambar apa? Ayam bertelur. 2 biji. So ini 2 biji telur. Okey. Ikut saya. Kalau ayam telur, ini ayam jantan ke ayam betina? Ayam jantan. Nampak macam ayam jantan ada kat rambut ni. Tak kisah. Yang bertelur ni ayam jantan ke ayam betina? Betina. Ayam betina, ayam jantan tak bertelur. So bila yang betina bertelur, macam mana cara dia berkokok? Berkokok apa? Berkokok ni? Kokok Dia tahu kokok. mengeram, meneran. Meneran lain. Meneran dalam salin. Dia berketak. Kok. Ikut saya. Kok. Kalau ayam jantan, itu ayam jantan. Ayam betina, Kok. Apa peribahasa Melayu yang berkait rapat dengan ayam itu? Rios kampung. Apa? Okey. Kan? Ada mula ya. Sudah lupa Ustaz. Telur sebiji. Telur sebiji rios kampung. Masuk belagak lah. 1 biji kau ada bising. Penyu yang beratus biji. Relax je. Malam korek-korek dah bertelur dia kambus tak? Oh, saya tahu. So, Thank you. ikut saya. Tak bawah. Okey. Oh, telur. Ayam bertelur ikut. Ayam bertelur. Kok. Tapi S kan sensori, SD sensori ni you datangkan spiritnya dia rasa seronok macam belagak lah. You berlaku sebagai belagak. Kan ayam telur tu dia kan dia mana? Dia tak tunduk dia belagak. Kok. Ikut saya. Kok. Itu sebiji. Apa jadi kalau ayam tu telur 2 biji? Kok. Lagi kuat lah. Lagi riuh. Kalau 1 biji dah riuh sekampung. Kalau 2 biji, 2 kampung, 3 kampung. Ikut saya. Kalau 2 biji. Kok. Ikut. Kok. Sebenarnya saya ngaji sebenarnya. Dia punya kok-kok lah sebenarnya. Tapi orang tak puasan kan. Nanti bila kita jumpa dia, kok. Betul tu. Kok ada mantul. Kok. Nanti kita jumpa. Kok. Dia Q ni Q lah. Kok. Bukan K. Kok. Ikut. Kok. Ikut je. Kok. Jadi ni kok. Kan ayam telurnya ayam kalau bertelur ni kok. Dipanggil berketak. Kalau orang Melayu kata berketak, ayam tu berketak. Ada ular dia bertelur dia. Okey, habis. Q lah. Dia ini SY. Show. Last kali. Yang ni. Sama juga 3 titik. Cuma beza dia. Apa beza dia? Ni macam bar, ini Bukan bar. S, 3 Ini titik satu ke atas. Mangkuk. 1 mangkuk. Ini 3 Okey. mangkuk. 3 mangkuk. Okey. So bila 1 mangkuk, tu tengok gambar ni gambar apa? Rumah. Salji. Musim salju. Okey. Salji. Kalau salji macam mana? Buat gini. Salji. Oh. Sejuk. So 2 titik. Ini 2 titik 2 tangan. Kan? 1 titik 1 tangan. 2 titik 2 tangan. Sekarang ni 3. Satu ni kepala. Okey. Kepala kat kita sejuk macam sini. Dekat Bogor kan sejuk. Mana orang sejuknya ni? Tu Betul. tadi kami berenang dekat apa? Dekat swimming pool. Memang sejuk. Air dia sejuk. Kan? Memang kepala gerak. So 3 ni ada kepala. Ini beza. Ini shock, Ailio. Ini lagi pun salji ni dari atas. Titik banyak.
Yang ini titik ni banyak ailu. Ailu ke. Syuh. Ini tak. Syuh. Ini salji. Okay. So ni T, H. Kan tupai. Aha. Ni tupai. Tambah H, imbuhan. Imbuhan. Heat. H ni heat. Heat. Okay. Sebut macam mana Ustaz? Nanti ambil kelas. Tutup ya. Salji. Sebut. Ikut saya. Salji. Salji. Ada angin. Salji. Salji. Macam dulu orang kata Selasa tu sekarang. Zaman dulu ejaan Selasa T-H-A-L-A-T-H-A. Salasa. 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 Dia macam S tau, bukan Selasa. Salasa. Salasa. Dulu lah macam saya tua-tua lah 60 tahun ni dia ejaan dia hadis. H-A-D-I-T-H hadis. Hadas. H-A-D-I-T-H hadas. So bunyinya sh lah. Bukan sh. Cuba with. With. W-I-T-H kan? W-I-D-T-H. Bukan W-I-T-H. bunyi With. apa? With. With. Ni. Tu. Itulah. Ada tak bahasa Inggeris yang ada bahasa Inggeris? Theater. 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 Trot. Trot. Gitulah. Bukan T, bukan trot. Trot. Tu TH dah. You betul. Trot ya, trot. Okey. Okey, ulang kaji. Okey. Ini real ya? Ini bukan lakonan ya. Ini bukan lakonan tau. Okey, cuba you Hari pertama saya baru few minutes. Okey. Share. Ini you all bertuah tengok macam mana Datin belajar Al-Quran from zero. Okey. Itu apa? Kok. Dia kena bacanya. Kok. Okey. Tu. Ya betul. Salji. TH salji. Okey. Show. Show. Okay, jom kita uji. Sebab dalam Quran bukan macam tu, macam ni. Ni Quran. Kita terus uji sebab Ni yang belum lagi. filem. Satu tangan. Okay, tengok sini. Jom kita uji. Kita uji Datin. Pencil tadi pen. Okay, tengok ni. Okay. Ini huruf apa? S. Ya betul ini. Ini S ini. SY. SY. Ingat show lah SY. Mesti belum dengan S dulu. Okay. S cuma di one Y. Y. Ini tupai. Tupai. Kan? H. Sejuk. H. TH. Gitulah mula dengan dia ada macam ni S, ni pun S. SY. TH. TH. Okey ni. Ini satu Ustaz. Tak dia semua Sambung dia S. I. Jangan tong ni. I dulu senang. Okey. Ni Bukan. Dia ada mangkuk. So 3 sama macam ni 3. Ya SY ini. SY. Ini Dia mesti ada. So kita tengok suruh kata tengok vokal. 1 2 3 mesti ada 3 huruf. 1 2 3. So ni S, ni SY, ni S. Sama juga S. okey. Sebab you jangan keliru tentang mangkuk tu. Ada 3 je. 1 2 3. Ini pun 1 2 3. Itu je. Bentuk tu kan berubah-ubah. So bentuk tu boleh berubah-ubah, tak ada masalah. Sebab tu kalau biasanya orang Melayu pun, orang Islam pun, ini pun dia boleh